Polis menjalankan siasatan berhubung rakaman tular memaparkan insiden sebuah perodua Myvi diancam kira-kira 20 penunggang motosikal berhampiran Plaza Tol Batu 13 di Puchong awal pagi 28 September. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Muhammad Farid Ahmad berkata pemandu yang bekerja sebagai pengawal keselamatan tampil membuat laporan sejurus selepas kejadian kira-kira jam 4 pagi itu. Jelas Muhammad Farid, polis masih meneliti punca sebenar kejadian yang menimpa lelaki berusia 52 tahun itu dan usaha mengesan semua suspek sedang dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan Seksyen 279 Kanun Keseksaan. Sehubungan itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan serta menggesa saksi tampil memberi maklumat. Sebelum itu, rakaman berdurasi 29 saat memaparkan kereta Myvi terbabit di kepong penunggang motosikal yang bergerak rapat di kedua-dua sisi serta hadapan kenderaan seolah-olah cuba menghalang laluannya. Seorang daripada mereka turut menumbuk cermin pemandu dan menendang pintu kereta, memaksa pemandu memperlahankan kenderaan bagi mengelak keadaan bertambah buruk.